Salah Imaduddin. Solat itu tiang agama. Tanpa solat, runtuhlah pegawang jiwa. Solat bukan sekadar kewajipan, tetapi penghubung antara hamba dan pencipta. Marilah kita bersama-sama menghayati keindahan solat melalui kem besar di solat. Anda bersama Aisyah Zahra dan Uzma untuk siri Buletin TV SKKKLIA. Wadah informasi anda. Hari ini 20 Mei 2026 kita sangat bertuah kerana berada di dalam majlis ilmu kem besar di solat. Tengoklah kawan-kawan, semua telah berada di dewan untuk belajar solat. Ia adalah salah satu aktiviti kem bestari solat tahunan JKOF Anjuran Panista Pendidikan Islam. Sepanjang minggu ini, murid-murid telah didedahkan dengan kefahaman dan penghayatan dalam ibadah solat semasa waktu PDP dalam kelas. Alhamdulillah, kita sudah selesai solat zuhur berjemaah di Dewan. Selepas ini, bersambung pula dengan penerangan cara berwudu daripada Ustaz Yusof. Lepas tu, nawa itu maksudnya sahaja aku. Adapun aku berniat. Okey, ini selesai. Tapi belum selesai sebab awak belum try lagi pergi ambil wudu yang sebenar. Kami juga sempat menemu ramah rakan-rakan apa yang mereka dapat daripada kem bestari solat pada hari ini. Saya seronok sangat kerana saya dapat belajar pasal solat hari ini. Saya dapat belajar cara berwuduk dengan betul. Saya seronok sangat. Lain kali saya nak ustaz dengan ustazah buat lagi. Saya dapat belajar pelakuan-pelakuan solat seperti sujud, rukuk dan tahiyat. Saya seronok kerana saya dapat solat berjemaah bersama kawan-kawan. Tahniah dan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah menjayakan program Kem Bestari untuk hari ini. Sekian sahaja liputan pada kali ini. Saya Uzma dan Aisyah melaporkan untuk Buletin TV SKK. Sehingga bertemu lagi. Bye!